Okey, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita boleh remove background secara percuma menggunakan third party website, iaitu remove.bg. Anda type di sini remove.bg dan dia akan membawa anda ke page ni. Anda nampak ada satu option untuk upload image. Anda buat semua ni sebelum anda upload ke dalam Canva. Jadi anda buang dulu background dia sebelum anda nak masukkan ke dalam Canva ya. Anda tekan upload image, pilih image yang anda nak remove background. Apabila anda double klik, dia akan menghilangkan background gambar anda secara automatik. Jadi gambar anda yang dah siap di remove background tu, anda boleh download dengan pergi ke button download ni dan pilih yang atas ni, yang free ni ya. Dia kecil sikit tapi sesuai saja kalau anda nak gunakan untuk media sosial. Poster pun okey sebenarnya, asalkan gambar yang anda upload tu berkualiti dan beresolusi tinggi. Tekan download, dia akan download sebagai PNG dan transparent. Anda boleh lihat. Dan dah siap ni, anda boleh upload ke dalam Canva macam biasa. Pergi ke home, create new, pilih photo editor dan tekan upload di sini macam biasa. Okey.